Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright gang, pertembungan di antara pasukan PDRM bertemu dengan pasukan JDT. Game yang berkesudahan dengan satu keputusan yang cukup tragis untuk pasukan PDRM Kena mat 7-0. Meriah. Meriah. So, kalau kita tengok season lepas, pasukan PDRM ni lah satu-satunya pasukan yang mampu seri dengan JDT. Bukan mampu kalahkan JDT tau, mampu seri. So untuk season pada kali ni pun JDT masih lagi belum dikalahkan, walaupun 3 tonggak utama diorang tak dapat nak main untuk perlawanan pada kali ni kan. Disebabkan masalah, korang tahulah kan, masalah yang menimpa skuad Harimau Malaya kita sekarang ni kan. So JDT teruskan dia punya momentum kemenangan geng. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan pertemuan di antara pasukan PDRM bertemu dengan JDT. Let's go. Ini dia pertembungan di antara Sang Saka Biru bertemu dengan Harimau Selatan. Macam biasa kan, kalau bertandang dekat stadium PDRM ni, memang fans away yang akan memenuhi segenap ruang yang ada Ramai penyokong-penyokong JDT yang datang berjaya dicuri oleh Fadi Awad Saleh. Terlepas. Ingatkan masuk tadi. Aku tak dapat tengok game ni tu lagi geng. Hari Minggu itu lagi kan, ya game kan. Kita keluar ronda-ronda taman. Kerana bahawa ada terkena kepada salah seorang pemain PDRM, Pak Tesu, yang meluru ke hadapan di situ. PDRM menyerang. Tak dapat. Kena blocking pula yang dilakukan. JDT counter mat. Hanya terkena kepada batang tubuh pemain. Arif Aiman peluang. Arif Aiman masuk. Terlepas tadi defend. Oleh Noel Akbre. Memang belanja kat Arif Aiman kan. Tetapi yang lebih penting adalah ketenangannya. 1-0 geng. Untuk menunggu Arif Aiman skor ruang menjolok bola seronok bang. Untuk menewaskan Nur Hakim Hamidun. Akice. Nampak? Silap Silap bola tu terlepas. Arif Aiman cocok baik punya kat belakang tu tadi. Nampak? Terlepas. Tenang, Arif Aiman menyempurnakan gol yang pertama geng. Lantunan bola yang terkena Noel Akbre itu. Dia jolok gitu bola tu. Membolehkan Arif Aiman mencurinya. Satu sentuhan kaki kiri dan menolak dengan outside. kaki kanan. Outside foot dia pakai tadi. Larian dilakukan oleh Oscar Aribas. Oscar Aribas masuk dalam kesan Oscar, penalti. Jairo. Alamak, terlepas. Arif Aiman ada dekat belakang mat. Tugasan paling mudah. Oscar nak bagi Jairo skor dah tu. Dia tak nak juga skor jadi dummy nasib baik ada Arif Aiman kat belakang tadi. Apabila Jairo terlepas, counter attack yang dilakukan oleh JDT. 2 gol. 2-0 2 biji Arif Aiman. 2 biji Arif Aiman skor dah ni. Tempoh 5 minit juga untuk Arif Aiman. Alright. Jairo terlepas sebenarnya. Jadi dummy dekat situ. Dan ada Arif Aiman dekat belakang. Geng, kalau aku tengok gol ni balik, aku teringat masa aku main game friendly lah. Akulah kan main bola game friendly. Aku skor gol macam ni. Serupa geng. Tapi gol aku tu tak disahkan oleh referee. Ini main petang-petang je ni kan. Disebabkan apa tau? kau tengok macam ni ada member tu cut back. Member yang seorang kat sini macam ni macam Jairo ni, dia terlepas bola. Memang nak attack bola. Tapi nampak keeper jatuh kat sini. Referee salahkan kawan tu sebab tackle goalkeeper. Kawan tu dummy siap bola bagi dekat aku kat belakang ni. Aku seolah-olah Arif Aiman lah kat belakang tu. Dah lah susah tau nak buat gol. Ini dia Arif Aiman. Ke tengah yang dapat diatasi, tetapi dia berjaya menang. Arif Aiman curi balik bola tu. Ke tengah dan peluang di sini.
Habis lah cerita dia kan. Oleh Bergson. Bergshaw geng. Itu dia. Bagaimana satu clearance The itu connection sepatutnya Arif Aiman dengan boleh Bergson. dikeluarkan. Tidak Tetapi boleh kita pujian nafikan, untuk geng. Arif Aiman berjaya mencuri semula bola itu. Terlepas lah. Dan kemudiannya membuat hantaran. Oh, Pak Tesu pun terlepas bola tu tadi. Ujung-ujung kaki dia tu. Kalau terkena sikit kat dia, mungkin bola tu tak sampai lah dekat Bergson. Nampak tu? Oh, kena sikit lah kat kaki dia. Safawi Rashid Terkena sikit kat kaki dia tadi. dengan 6 gol dalam saingan di Liga Super. 3-0. Ini dah separuh masa kedua ni memang mood JDT membantai dah ni ha. Arif Aiman. Arif. Peluang untuknya. Dapat juga. Terkena tiang. Tiang. Kalau tak hat-trick dah Arif Aiman ni. Tak ada sudut, tak ada ruang sebenarnya, tapi sempat juga dia merembat. Oh, kali ni kau-kau PDRM kena Arif Aiman. Wah, sempat juga merembat. Setiap tahun kebiasaannya PDRM ni lah memberi cabaran dekat JDT, kau tahu tak? Bergson terlepas. Kena blocking. Eddie. Cantik man. Percubaan yang pertama tadi dihalang, tetapi tuah berpihak kepadanya. Itu siapa yang import lagi seorang tu? Itu hari main dekat ACL tu, main lincah lagi. Nombor berapa Nombor 20 nombor 20 tu. Neto Untuk JDT. Neto apa Neto ke Tito Adi Israfilov. Ramai sangat yang baru-baru tu kan. Tak berapa nak cam lagi. Kita lihat Tito percubaan yang pertama dapat dihalang oleh Fakrul, tetapi dia Oh, set cantik semula. Gol Eddie ni geng. Melakukan satu lencongan. 120 para penonton. 4 gol baru ni. Rasmi. 4, 5, 6 2 gol lagi. Perlawanan ke-42 di Selayang pada malam ini. Arribas dan juga Bergson semula kepada Oscar Arribas. Jadi tim main 1-2-1-2 ni. Nacho Mendes. Oh, cantik, tak offside Jairo. Oh! Dari Jairo. Padu lah gol Jairo tu. Offside ke tak offside ni? Menemui jaring. Laju sangat bola dia. Kau tengok keeper macam tu ke? Apabila ada satu tidak, yang keeper kata. tepat kepada dirinya. Tidak. Kita lihat pada kedudukan ini. Nampak? Tidak. VAR laju bola dia. Offside ke tak ni? Akan mengesahkan jaringan. Okey, gol geng. Oh, tu dah. Ales ditepis tetapi bola masuk. Jairo assist, Romel Morales menyudahkan geng. Dah tepis lah bola tu Tapi bola Romel tu laju sangat lah. Walaupun ada tampanan tangan kanan hakim, okey, tak offside. Tetapi kederasan bola itu tidak menafikan jaringan. Satu tolakan dari Jairo. Tapi kita lihat bagaimana JDT terus bermahaja. 7 biji. Ingat 6 tadi. Oh, okey. 7 lah. Aku kira tadi 6 tadi kan. Oh, Jairo skor lagi, Mat. Cantik gol dia 6-0 seronok dia. 8-0 sudah dan kini 7-0. 7-0 geng. Seronok gol dia Dan berbaki 5 ataupun 6 minit lagi. Lihat ruang yang dimiliki oleh Jairo. Besar ruang dia Arif Aiman hantar semula. Masih lagi ada peluang. Masih lagi ada masa yang dia ambil. Dia minta semula bola ini. Tak ada yang tutup ruang yang rapat dengan Jairo sebenarnya. Tapi bukan satu placingnya. Oh, ada sedikit deflection. Teto Martin. Masih lagi Teto Martin. Arif Aiman terkena palang pula. Menggaru kepala. Arif cakap apa tadi? Patut aku dah hat-trick dah. Aku pergi tembak kena tiang. Kali ni aku boleh main crossbar challenge pula. Aduh. Tiang dan palang jadi penghalang untuk catatan hat-trick malam ini. Alamak. Nombor 8 untuk JDT. 3 minit masa tambahan lepas. Siapa ni? Hari ini diselamatkan dengan kaki.
Gerakan yang begitu lincah. Main lincah lagi siapa ni? Ditunjukkan oleh Manuel Hidalgo. Oh, Hidalgo. Lemak. Semula kepada Hidalgo. Semua tunggu. Dan akhirnya Pak Tesu. Pak Tesu geng. Buat dah clearance. Namun begitu tamat. Itu dia tamat perlawanan. Gol untuk anak-anak buah 7-0 weh. Cisco Munoz. Di Selayang Mantap. pada malam ini. Alright, meriah nampaknya dekat Stadium Majlis Pembandaran Selayang geng. Nampaknya tiada sekatan daripada PDRM di luar padang mahupun di dalam padang. Begitu lancar perjalanan JDT. 7 biji mat diorang bagi. So, kebiasaannya lah PDRM setiap tahun memberikan tentangan yang cukup sengit tau kepada JDT. Tapi kali ni kau-kau diorang kena. Dengan kemenangan ini, JDT masih lagi mengungguli carta saingan Liga Super Malaysia. Belum kalah lagi, belum seri lagi. Semua game menang. Mantap. Inilah yang dikatakan konsisten, yang pasukan-pasukan lain susah. Memang susah nak buat benda ni geng. Untuk orang kata apa, mencabar kejuaraan Liga. So, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.